Assalamualaikum, man. Seperti yang aku janjikan, aku akan korek Irwin sampai lubang cacing. Okey, aku dah dapat. Aku akan nyatakan, tunjukkan korang tentang penemuan yang aku dapat dan aku akan bacakan sampai habis. Untuk penjelasan lebih jelas kepada korang supaya korang boleh berfikir. Okey, dengan nama Irwin ya. Lah. Okey, kita saksikan. Ni penemuan yang aku jumpa. Okey, aku bacakan. Penemuan dan indikasi. Carian Irwin.sin, spelling dia IRWYN.XIN. Okay. Secara umum tidak memberikan maklumat kukuh mengenai syarikat, rekod sah, alamat testimoni yang boleh disahkan atau operasi rasmi yang jelas. Okay. 2. Tidak ada sumber terpercaya yang menyebut Irwin.sin sebagai syarikat pelaburan sah atau platform berlesen. Dalam carian berkaitan nama Irwin, muncul banyak jenis perisian, nama umum atau program kandungan. Iaitu contoh Irwin sebagai perisian hubungan pelabur, tetapi tidak secara khusus berkaitan dengan Irwin.sin /register/865594. Ada berita-berita tentang Robert Irwin scam digunakan sebagai nama untuk tipu duit pelaburan, kriptografi secara palsu dalam media. Okey, ini dia punya website Yahoo, financeyahoo.com. Okey, amaran dan unsur berisiko. Bila laman web hanya menyediakan form pendaftaran tanpa info jelas tentang entiti pemilik, lesen, alamat syarikat dan struktur perniagaan, ini adalah ciri yang biasa terdapat dalam skim yang kurang sahih. Platform yang menekankan pendaftaran, belian produk, janji pendapatan harian tetap perlulah diperiksa dengan teliti kerana banyak skim pelaburan harian atau money game menggunakan struktur sebegini. Penggunaan nama mirip Irwin juga boleh dikaitkan dengan taktik nama besar yang disalahgunakan untuk nampak berprestij. Jika mereka minta anda masukkan modal ikut struktur downline atau tuntut pelbagai bayaran tambahan tanpa dokumentasi rasmi, itu petanda amaran besar untuk penipuan. Kesimpulan dan nasihat. Tak ada bukti kukuh bahawa link itu adalah sahih dan boleh dipercayai pada masa ini. Berhati-hati jika mereka minta modal atau janji pulangan cepat. Minta dokumen rasmi, lesen dari Badan Kewangan Negara, sukatan audit, alamat pejabat, identiti pengurusan. Jangan masukkan wang yang anda tak mampu hilang. Uji terlebih dahulu dengan mempromosikan iBit. Iaitu survey, tanya orang yang pernah join sebelum anda minta orang lain sertainya. Ringkasan laporan Irwin.sin register/865594. Apa yang dapat dikesan? Halaman sukar diakses, tiada kandungan terbuka. Bila cuba buka root dan laluan Irwin, kandungannya tidak dipaparkan. Kemungkinan perlukan log masuk atau disekat atau heavy JS. Ini menyukarkan pengesahan awam tentang syarikat, pasukan atau model perniagaan. Corak laman serupa. Terdapat laman Irwin lain, contoh irwin-app.com yang menerangkan proses daftar, muat turun app, bonus pendaftaran. Nadanya mirip promosi platform yang memikat pendaftaran cepat dan ganjaran segera. Ini tidak membuktikan kedua-duanya sama, tapi coraknya serupa dengan laman pendaftaran insentif. Ini dia punya link irwin-app.com. 2. Isyarat risiko, red flags, ketelusan rendah. Tiada info jelas tentang syarikat yang mengendalikan domain irwin.sin, alamat pejabat, lesen atau terma operasi yang boleh dirujuk secara awam daripada carian biasa. Model daftar plus bonus / pendapatan harian sering digunakan oleh platform berisiko, skim wang mudah. Banyak kes penipuan pelaburan dalam talian menggunakan janji pendapatan harian dan bahan promosi agresif. Iaitu contoh liputan umum tentang taktik platform pelaburan palsu dan iklan /deepfake celebrity. Ini ada link finance.yahoo.com+1. Jejak reputasi lemah. Carian umum tidak menemui rujukan pihak berkuasa, pengawal selia
berita perniagaan sah atau komuniti pengguna bereputasi yang menerangkan legitimasi irwin.sin. 3. Perancangan operasi inferen berhati-hati. Berdasarkan corak laman serupa yang ditemui awam. Pasal 1, dapatkan pendaftaran melalui halaman register dengan kod rujukan. Pasal 2, aktifkan akaun lazimnya dengan membeli produk atau package atau memuat turun aplikasi. Pasal 3, ganjaran atau pendapatan dijanjikan secara harian berkala selepas pengaktifan. Nah, sama lah macam sistem kat dalam kafe Bastelo sebelum ni. Okey, nota. Ini andaian corak daripada laman serupa kerana laman sasaran tidak memaparkan butiran yang boleh diaudit secara terbuka. Sahkan terus di dalam sistem jika kau ada akses. Okey. Macam kita dah baca, kita dah jelas. Apa? Fikir panjang. Cari dulu, research dulu dalam Google boleh kita research. Dan banyak tempat kita boleh research. Jangan terus percaya. Pasal Irwin ni adalah kesinambungan daripada Cafe Bastelo. Okey, apa-apa pun kita bertindak secara bijak. Jangan terpedaya yang bukan-bukan. Assalamualaikum. Hapuskan Sofia.